Satu scene ni adik-beradik dia macam nak berbunuh kan. Sebab suka lakonan dia sebagai Tajul. Serius lah. Dia punya yang psycholism dia tu. Nizam Zaidi kan. Saya sangat memerlukan dalam music video. Disebabkan lakonan dia yang sebagai Tajul tu kau nak ambil dia. Sebab saya satu family tengok cerita tu. Okay. Okay. So macam teringin nak berlakon dengan ni. Tapi berlakon dengan Nizam ni best lah. Dia bagi banyak roleage ni. Okay Kim, kita eye contact sekarang. Dia bagi macam tu. Dia bukan macam just bagi talk je tak. Dia dalam keadaan tu on the spot. Macam tu ada satu scene ni adik-beradik dia macam nak berbunuh kan. Kami pergi luar jap. Eye contact berlakon macam tu. So the knowledge tu bukan sekadar dia memberi kata-kata je, tapi action tu lah. Okay. On the spotnya lakonan. Hebat, patut real lah. Patutlah Nizam dalam tu. Dia rambut panjang. Dia memegang watak bekas gangster. Ya, dia kapla gangster. So, saya ni sebagai anak murid dia. Anak buah. Apa ada satu hari ni dia nak rogol perempuan tu. So itulah titik mulaan yang macam lelaki yang budak muda ni ni lebih lah. Aku tak tahan lah. Aku nak bunuh lah kapla ni. Aku nak jadi baik. Ganas betul lah guna gila ni kan.